pernah jadi juga. Dan lepas tu, satu kampung jadi geger. Ada budak hilang. Aku telan air liur. Macam, mana boleh hilang toh? Budak tu, nama dia Paan. Dia ni jenis berani. Bila dia dengar bunyi azan tu, dia naik bukit tu sebab nak rakam suara. Tapi sampai ke hari ni, tak jumpa langsung jasad dia. Polis cari, orang kampung cari. Hilang macam ditelan hutan. Tok Amin pandang aku lama-lama. Bukit tu orang panggil Bukit Waktu sebab waktu tu tak ikut masa kita. Kadang-kadang bunyi yang keluar dari sana bukan dari dunia kita. Bulu roma aku tegak. Angin pagi tu rasa sejuk semacam. Lepas kejadian Paan tu, semua orang kampung setuju. Kalau bunyi tu datang lagi, jangan sahut. Jangan keluar, jangan tengok ke arah bukit. Aku balik ke rumah dengan kepala berserabut. Petang tu, masa aku tengah basuh baju kat belakang rumah, jiran aku, Kak Hasnah tegur, "Cikgu Amir, semalam awak dengar juga ke aku angguk?" "Jangan hirau cikgu, kadang-kadang tu suara tu tak ganggu. Tapi kalau kita layan dia akan datang dekat." Aku tanya dia, "Siapa dia tu, Kak?"